Diorang memang suka tunjuk design-design cermin. Daripada petang tadi, saya boleh review cermin sahaja dalam masa 2 jam. Cakap pasal cermin ya kak, 2 jam dah boleh dapat. Kita mulakan untuk barang yang pertama. Dekat Nurin punya tangan sekarang ni adalah cermin jenis yang M, cermin jenis yang L, cermin jenis yang XL dan juga cermin jenis yang double XL. Keempat-empat ni ya kak, cermin yang padu dan juga cermin jenis yang tahan lasak. Mesti korang kena tengok design dekat Nurin semua ni memang tak pernah lagi jumpa dekat tempat lain. Betul ni, tak tipu punya. Korang cuba SS esok hari Ahad pergi pusing satu mall ataupun pergi kat kedai emas mana-mana, cuba cari ada cermin tak. Nurin rasa memang tak ada lah. Boleh buat harian, nak buat daily pun akakkan pun okey saja. Cermin memang jenis yang tahan lasak. Kalau korang berminat dengan barang tersebut, korang boleh WhatsApp kepada Nurin punya customer service sekarang.